Okey, ni antena L800 VHF dengan UHF ultra dengan very high frekuensi. So aku gunakan 5RM Baofeng. So kita test antena ni. Member daripada jarak 3 kilo. Tadi kita dah tracking. Nanti kita boleh tengok dekat alat GPS tu. Cuba respon sikit. Jarak 3 kilo ni kita nak dengar kualiti audio dia macam mana. Kita di sini suara masih jelas lagi. Masih dengar lagi suara di sana. Kamu orang Madura ya? Tak respon. Itu Madura atas sikit. Mantap Jod, terima kasih Jod. Okey, ni 3 kilo masih clear sangat Jod. Clear sangat. Okey, ni dia AL800. Kau boleh pakai lah ni antena ni. Untuk setakat ni 3 kilo dia clear lagi. Ni Baofeng yang aku gunakan adalah Baofeng 5RM. Kabel type C, bawah cas. Dia screen color Kalau kita tengok kat sini tak nampak sebab terang sangat. Dia boleh scan juga. Kalau kita nak cek antena frekuensi member kita yang guna Baofeng lain, kita tinggal scan je, tidak akan keluar. Nanti nak tengok video scan tu, aku tunjuk kat video lain. Okay, untuk kali ni aku akan tunjuk antena dia macam ni. Nampak ni pada jarak 3 kilo. Tengok jarak kat base tu ada tulis tak? Tengok. Oh, boleh. Wah, 50. Nanti kita tengok jarak base. Member dekat base, kita tengok kat controller. Tengok base distance dia 2.7, hampir 3 kilo GPS pun fix okey. Jom kita try tengok koordinat dia elemen tu sama dengan yang kita key tadi. Jod, apa Jod? Tak hujan, tak jadi hujan. Macam mana tu? Ini cuaca jadi panas dan terang. Panas dah terang kata dia. Ni ada batu swadan kat sini. Ada Pak Aslan juga Pak Akop. Tangki air sedenak nampak. Batu swadan ni ngam close jom. Okey, kalau nak tengok antena yang kita orang pakai dekat base sana, nanti kita tengok. Tu antena biasa je tapi masih boleh link macam ni sejauh 3 km, suara clear lagi. Ni yang kat base kata antena dia. Ni antena kita orang pakai L800 dan ni antena dia. Kecil je, Motorola nampak. Kita boleh pairing dengan Baofeng. Ni antena biasalah. Kalau korang selalu nampak Nagoya, ni dia. Antena panjang Nagoya tadi yang kita berkomunicate dengan 5RM ni. Ni lah. L800 dan Nagoya. So 3 game. Okey dah settle. Okey. Jom. Betul tak Jod? Dengar tak Jod suara aku? Dengar lagi clear. Tak boleh dapatkan antena ni terbaik ni kat sini AL800. Cuma dia ada bagi satu extend pendek tu. Aku tak tahu untuk apa tu. Aku tak pakai, aku simpan je benda tu. Ni kalau kita pendekkan lagi, boleh pendekkan. Pendekkan sekejap pendekkan. Dia paling pendek macam ni, meter, 1 meter, tinggal lebih. Macam tu. Okey. Baik, itu saja untuk sedikit review perkongsian tentang antena Baofeng ni. 3 kilo masih clear. Boleh receive and send voice. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.